Saya nak baca satu hadis. Kun fit dunia, maka jadilah di dunia ini Ka'anna, aku makna seperti Ka'anna warid. Warid ni orang yang dagang atau dia perantau musafir jalanan. Jadi hadis ni ya, sesuai dengan hidup kita kan. Kita ni sebenarnya adalah perantau saja di dunia Allah. Kita bukan nak tinggal lama kan. Tapi tak ada masalah nak berusaha mencari kekayaan, mencari apa kan, untuk Islam, untuk pendapatan keimanan kita kan. Kalau tak ada duit pun masalah juga kan. Surau kalau tak ada duit pun masalah juga. Kita memang tak pun tak ada masalah. Tetapi jangan sampai melampaui, jangan sampai mencari dunia itu sampai lupa kat surau. Tadi kita asal tadi kita nak cari duit supaya kita boleh bantu surau. Tapi disebabkan terlampau mencari duit, lupa kat surau. Jangan sampai macam tu. Boleh faham tak maksud saya? Tak ada masalah kalau ustaz pun sibuk juga kan. Maknanya kalau ustaz pun kerja tak ada rezeki juga kan. Bukan kerja kita tu untuk kita menambah pendapatan supaya kita boleh bantu masyarakat di luar sana yang susah kan. Kita tak tahu siapa yang susah kan. Hari itu saya kebetulan saya berurusan di Melaka pada bulan puasa pula. Saya kebetulan bulan puasa ni carilah ada lebih sikit pergi Melaka sebab ada permohonan seorang ni dia kena kanser. Dia kena kanser. Jangan kita nampak kanser tu sampai ke luar. Kita biasa tahu kanser ni di dalam kan, tahap 3 tahap 4. Dia rupanya kanser dia di dalam ini yang tepi biti yang di dalam tu. Dia sampai ke luar. Dia punya isi dalam sampai keluar. Dia tutup lah. Tapi saya kena ambil gambar dan tengok kan. Kena tengok. Nak tengok dia punya makan raham. Dia keluar dia punya nampak tadi. Ya Allah, saya kata tak pun saya tengok lagi. Dia kata kes ni memang terkecil. Dia kata terkecil. Jadi saya kena bagilah lihat dia punya mohon dengan Yakin. Jadi Yakin kena bagilah bantuan one of dengan tu. Tapi saya kena tengok lah. Jadi sebenarnya kena pergi Melaka juga tu. Kena tengok. Tak pernah lagi berlaku. Tetapi yang paling aneh, dia kata betapa nikmatnya rupanya kita ni ada air liur. Sebab dia dah tak ada air liur. Ya Allah, kata kanser tu subhanallah. Dia dah tak boleh proses air liur lagi dah. Subhanallah. Kita ada air liur hari ni, biasa je kan. Makan kuih raya boleh, remang boleh. Hari ni je lah tak minta maaf lah tak kena kambing. Sebab kambing tak beranak. Dan dia pun ada kawan-kawan di Indonesia, ada kawan-kawan yang besar kami dekat banyak kawan-kawan lagi kan macam tak kurang. Dan lagi pun Ustaz ni kalau selalu kurang kami nak dia kata kami ni jenis 60-70 ni darah muda naik. Dan tak apalah cuma kita juga akan datang kita semua. Lagi pun tuan-tuan punya peran datang kan, bukan pasangan samping kan. Jadi kita nak betul orang mereka. Alasan Ustaz dia kan. InsyaAllah pada lain kita memberikan mereka. Tapi nak cerita ni tadi, IDO je pun. Allahu Akbar. Nikmat tu hanya dirasai oleh orang yang tak ada IDO. Dia nak makan nasi, jangan IDO tak ada. Nak minum air pun. Makan air pada air. Kan? Maknanya ada mengganti IDO. Dia makan bubuk pun tak boleh dia kata. Tapi minum susu dia masuk. Dia lah. Kan? Yang saya suka sangat melawat orang. Itu boleh mengisahkan diri kita. Kita bercerita boleh. Kadang-kadang nak TikTok tu tak dapat kita kan. Dia tengok dia orang tu. Ya Allah, dia kata memang dah lah dia orang besar. Memang dia kategori asnaf. Lepas tu kita sakit pada syukur nikmat yang kita IU boleh beraya sampai sebulan seminggu tadi kan. Saat ada IU, cuba aja IU. Satu hari pun kita tak sanggup tak raya dah. Nak makan apa? Orang lain makan ketupat, makan rendang, makan apa. Kita minum susu itu. Susu tu pula mahal. Kita tak libat, dia kena pergi kat luar. Saya kadang-kadang kita bagi dia mengatur ni rasa macam dia pada dia cium lah. Orang kata apa, duit tu dia pun rasa macam sebab agak. Dia cium duit tu kan. Nanti kita 500 alhamdulillah ada dia beli. Tapi itu je lah sebab kita bantu satu Malaysia kan. Kita bagi ribu-ribu kat satu orang. Bukan lain ada yang tak dapat. Ini pun macam ketupat ni pun tak tahulah berapa kos yang kita nak bantu kan. Sikit-sikit lah, sama-sama sikit lah gitu je lah. Tapi nak cerita ni kita rasa alamak kecil ni lah dia makan dia bagi kat dia ni anak sekarang barang. Dulu kita biasa bagi foodpad je. Sekarang ni 100 penuh jugalah foodpad. Sekarang ni dah jadi tu kena kurang dulu kita boleh bagi 2 paket garam, 2 paket kukus. Sekarang dah satu tip pun bagi. Dah macam tu dah sekarang. Dah terpaksa dikempiskan beg tu. Dah beg tu tak soal tapi dah jadi
nilai 100 pun saya kata, ya Allah, ya Allah, tu dengan apa lah yang dapat yang dengan tu kan. Tapi kalau syukur, banyak pada syukur kita. Jadi dengan syukur tu kita balas, katalah ke rumah Allah, solat jemaah, majlis ilmu, itulah tadi syukur ni. Kalau datang perempuan datang, tadi syukur. Yang kita masih boleh bergaya lagi. Ini dah tandanya. Apa dah kita ada, kita nak tunjuk. Nak baca Quran pun kita mana. Nak puasa nak pun 3 tahun lagi. Dan apa lagi kita nak ni kan. Inilah yang mudah kita datang kan. Menjual ada urusan nanti ya, boleh makan dia. Kalau tak ada hidup, dengar aja bukan tak urusan lain. Kan? Tapi itulah mengatakan. Jadi saya kata tadi hidup dia sebagai pedagang yang merantau. Saya ingat tak dia dah merantau. Malam ada rasa buat ilham saya kata. Dia kata apa pernah jadi? Kau pernah jadi kan? Kalau minta nak dia dah merantau, saat dia dah merantau ni 3-4 orang katanya. Dia kata apa pernah buka? Dia kata dia baru teringat hadis. Ya Allah jadikan dunia ini seperti engkau orang dagang, seperti engkau seorang dagang perantau. Yang merantau tak adalah nak berpulun sangat di tempat yang kita merantau tu. Memanglah tempat kita merantau walaupun kita duduk sebenarnya kan. Kita ada mungkin nak balik kampung, tempat di dekat Malaysia nak balik kampung kan. Tapi kat sini pun kita masih nak buat rumah dan sebagainya kan. Tidak salah dan sebagainya. Tapi itu bukan matlamat akhir. Matlamat akhir adalah rumah di syurga nanti. Itu yang inilah. Jangan sampai dunia kita saja yang melupakan kita, melalai kita daripada yang rumah akhirat. Itu je. Bukan maknanya salah kita punya rumah di dunia besar macam mana tu. Saya Nabi pernah tanya kan, masa dia jadi khalifah kan. Dia kata rumah saya ni orang banyak caci, ada seorang rumah dia besar. Dia kata kalau rumah tu dia boleh gunakan untuk amal kebajikan, itulah yang terbaik. Kalau rumah dia pondok, dia nak buat apa? Nak buat banyak tadil, pembayaran, nak buat apa pembayaran. Tapi kalau rumah dia besar, dia boleh gunakan manfaat kepada Islam, itulah yang terbaik. Itu kata saya Nabi kan. Itu kata saya Nabi, itulah yang terbaik. Kenderaan itu yang dia boleh tumpahkan. Dan kalau asyik Ustaz nak tumpah abang kan. Orang bukan naik. Nanti saya kena tolak kan. Jadi asyik itulah nak boleh bergambaran gitu kan. Maknanya kereta yang baik, rumah yang baik, tahun-tahun yang baik dan sebagainya, itulah manfaat. Jadi jabatan. Cuma jangan benda tu yang merupakan kita kepada rumah Allah. Itu je lah kan. Jadi boleh tuan saya sikit lagu pasal agama permintaannya. Kita yang nyanyilah lagu ni tak tahu sebab malu dulu syawal nak syawal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari raya terkenang daku ibadah puasa, amalku bertambah, Al-Quran dibaca, doa ayah bundaku, surau penuh tiap hari, majlis iftarnya yang ramai selalu, di sana ahli qaryah bertemu, rahmat yang esa. Apakan daya Ramadan berlalu pergi, solatlah jemaah selamanya, kuliah hadirlah lagi, biarkan dosa tinggal kenanganku, jadikan hidup di dunia umpama dagang perantau. Apakan daya Al-Quran tidak difahami, belajar bahasanya sentiasa, guru perlu dicari, tiada terlambat menuntut ilmu. Nabi pesan kita hanya cuma dagang perantau. Teng 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 teng. Selalu ada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi hari raya ini ialah kita ingat apa ibadah puasa. Sebab itulah kalau Allah suruh kita puasa bulan Syawal 6 hari kan. Tak dapat 6 hari pun tak bermakna dan tak buat langsung buat lagi 4. Faham? Semua kita dah kerja sibuk. Kat kerja pula kat office pula lagi ada pula yang macam lagi. Itu yang jadi ujung minggu pada zaman masa kerja. Itu yang memang cuba nak puasa bulan Syawal ni memang. Tapi kalau bermakna jangan sampai nak pergi sangat 6 langsung tak buat. 6 tak buat.
bukanlah personal, bukan kalau tak ada istilah tu kan, tapi ya Allah memang tak sempat, memang tak boleh kan. Kalau ni lepas ni jemputan, jawab tu macam jemputan, tak makan tak sedap kan, kalau kita makan dan sebagainya, jadi itulah tapi tak apa, kita teruskan lagi amalan kita bulan Ramadan tu, kita baca Quran kan. Jadi janganlah simpan lagi Quran tu di atas almari yang terlalu tinggi. Memanglah kita kena letak Al-Quran tu tinggi, tapi di dalam hati, bukan di atas almari. Sampai tak tercapai, tak tercapai, kena ambil tanda untuk capai Al-Quran tu, simpan untuk setahun dan akan datang kan. Jadi itulah masa Ramadan tu kita banyak ingat kami ibu bapa Syawal di bulan walaupun alhamdulillah ada hidup kita tradisi kalau kita balik kampung tu memang kita akan ziarah lah kubur arwah bapa kita kan, walaupun ada kata itu tidak, tapi suasana kita bila lagi kita balik kampung masa raya tu lah, masa raya tu lah kita ziarah kan. Arwah patok itu tidak mana ada masa raya Nabi ziarah, ya Nabi memang memang kat situ. Dia kawasan kubur apa lah kita ni masih balik kampung lah. Kalau tak memang tak balik kampung, memang tak tengok lah kubur mak bapak kita kan. Jadi sepuan ni kita kirimkan, walaupun di rumah kita kirimkan pada doa untuk doa ayah dan ibu kan. Jadi alhamdulillah kalau di bulan Ramadan itu surau penuh je hari. Saya marah rezeki kan, aku tak muat ni kan. Kena besarkan lagi. Itu dah perkataan yang biasa kita dengar. Kena besarkan lagi surau kita, kena besarkan lagi. Kena pasang ekor semua lagi. Itu je lagi kita dengar. Lepas tu habis. Jemaah balik-balik seperti biasa kan. Jadi kita tak nak. Tahun ni kita tak nak. Kita teruskan lagi ya. Jadi alhamdulillah kita jadi kita hilang 10 tahun ni saya tak ada sangatlah sebanyak jaga badan. Sebab tahun lepas naik kilogram kan. Jadi kena kawal sikit. Walaupun tak turun tapi tak naik. Walaupun tak turun sangat kilogram kita tak naik kan. Jadi tak dapat badan kita. Kan tak kerja kadang-kadang doktor besar tapi inilah ini yang mesti kita makan kan. Jadi Ramadan berada pergi, tetapi Allah tetap bukan kita menyembah Ramadan kan, kita menyembah Ar-Rahman. Ar-Rahman sentiasa ada. Jadi itulah kan kita datang surau ni kerana Ar-Rahman, bukan kerana orang-orang tengok. Itu daripada dia kan. Kita datang kerana dimaaf selagi hayat, kesihatan macam mana pun macam saya berampai tadi, alhamdulillah datang gerak, Allah gerakkan hati kita datang. Kalau kita dah sakit dah, kita pula beritahu kau dah sakit dah, tak payah datang surau. Kita pula kena kan, dia tu sangat kita pula kena dalam rumah semangat sangat dengan itu. Kita ni alhamdulillah kau Allah bagi hidayah untuk kau datang ke rumah Allah kan. Berapa lama masakan, tapi Allah tak bagi kan. Itu yang kita takutkan kan. Jangan sampai Allah yang tak nak kita datang, sebab takut kan. Kan itu malah datang surau, padahal yang tak nak kita datang Allah. Itu yang paling kita takut kan. Kita takut kan. Jadi kalau hidupkan dunia ini, jadi kuliah ada dosa-dosa lama tu tinggalkan kenangan saja. Biarkan kita kenangan hidup kita ni, biarlah Nabi berpesan hadis Bukhari tadi ayat apa tu nombor 4616. Jadi hadis Al-Bukhari ini sahih lah kan. Jadi hidup kita ni biarlah sebagai jalan perantau kan. Kedua, bukan daya kan kita Quran tak faham kan. Tapi apa yang ustaz-ustaz biasa beritahu, bukanlah terjemahan. Kalau bulan Ramadan tu kita catat baca Al-Quran, bulan Syawal kita catat terjemahan. Bawa ada fil, pakai buku yang selama ni kau baca ni. Kan kadang-kadang itu yang bila hukum Allah turun, ataupun ada ustaz tak sampaikan, ya ustaz. Pasal dia tak ikut pada Al-Quran. Kalau kita faham mana Al-Quran, itulah ustaz cakap, itu yang sama dengan Al-Quran tadi. Kita nak itu biar kita faham. Jangan kita main pedal dia, kita faham macam mana. Tak, faham yang sebenarnya adalah Al-Quran. Nak tahu betul tak betul dalam Al-Quran, macam mana kita nak tahu dia itu baik tak baik, memang awak nampak dia itu baik lah. Walaupun dia tak semayang, dia baik. Siapa yang kata baik dia baik je, dia bawa tu salam cium tangan, kedua tangan itu kan baik ni tapi tak semayang. Adakah kita fikir baik atau tidak, itu Al-Quran yang menentukan. Alhamdulillah lah tadi kan salam cium tangan dan sebagainya itu memang ni lah. Tapi itu sebenarnya budaya Melayu, dia tidak Arab. Dia salam, dia tak cium tangan. Jadi itu budaya tak apalah, budaya yang baik kita teruskan kan, tapi janganlah sampai yang bukan mahram pun memang salam je. Setelah pembayaran tu baik